Kita di bumi Malaysia. Saya bacakan kepada tuan-tuan contoh-contoh kes jenayah yang berlaku di Malaysia, bukan yang berlaku di luar. Yang berlaku di Malaysia. Satu, ni yang lama-lama ni, saya ambil ada ribuan kes, tapi saya ambil lah contoh-contoh untuk kita semua sama-sama renung, sedar bahawa kita di akhir zaman dan apa ubatnya dan persiapannya. Remaja 17 tahun bunuh rakan. Tingkatan 5 bergaduh bunuh rakan. Bawa mayat rakan dia tahu dan dia buang di ladang getah ataupun di ladang. 17 tahun. Dulu kita dengar berita bunuh yang umur macam ni di luar negara. Di Venezuela, di Brazil, di Amerika Syarikat. Hari ni umur 17 tahun bunuh rakan di Malaysia. Bapa rogol anak kandung. Anak kandung berumur 14, kecil lagi. Berkali-kali sehingga mengandung anak kandung tadi. Hakim ketika membacakan berita tu, membaca ataupun diperdengarkan fakta kes, hakim ketika diperdengarkan fakta kes mengalir air mata hakim. Sebab yang rogol itu bukan jiran, yang rogol itu bukan kawan wanita itu, tetapi yang rogol itu bapa kandung kepada kanak-kanak ataupun pelajar wanita yang berumur 14 tadi. Ini berita Malaysia. Ini berita Malaysia. Saya sebut contoh-contoh ini untuk kita sedar kita di akhir zaman yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksiat akan bertambah. Maka Nabi pun sebut ibadat yang dilakukan ketika mana zaman yang kucar kacir, kahijratin ilayya, seperti mana hijrah daripada Mekah ke Madinah Al-Munawwarah, pahalanya. Al-ibadatu fil harji kahijratin ilayya. Ibadat ketika mana zaman kucar kacir, ramai orang tinggal Islam. Ibadat ketika mana ramai orang tinggal akhirat. Melakukan ibadat ketika mana ramai orang tinggalkan Rasulullah. Kahijratin ilayya, seperti berhijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pahalanya besar, pahalanya. Ketika ramai yang tidak memenuhi masjid untuk solat berjamaah, maka Allah gandakan pahala orang yang solat berjamaah dalam masjid. Ketika mana ramai orang terlibat dengan riba, Allah gandakan pahala orang-orang yang tinggalkan riba apabila nak beli kereta dan rumah. Ketika mana ramai orang terlibat dengan rasuah, Allah gandakan pahala mereka-mereka yang meninggalkan rasuah.